So ini antara perkembangan terbaru daripada jihad kita serumpun, yang di mana diorang shopping lagi Jet Pejuang selepas berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nomor 1, kita sekarang ke bawah. Aset pertahanan Indonesia kini semakin kuat dengan kedatangan berbagai alutsista canggih untuk TNI, seperti kapal tempur Brawijaya terbesar di Asia Tenggara, pemesanan jet tempur, dan baru-baru ini tiba pesawat angkut kedua A400M dari Perancis. Pesawat itu memiliki daya jelajah selama maksimal 11 jam tanpa melakukan pengisian bahan bakar, dengan jarak 3.300 km sampai 8.900 km. Pesawat angkut memiliki sistem terintegrasi canggih yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional. Dengan pembelian berbagai alutsista untuk TNI, bikin heran netizen tetangga, negara miskin yang mereka anggap dan tak mampu beli, ternyata Indonesia membuktikan bahwa Indonesia negara kaya memiliki ekonomi yang kuat, tidak seperti tetangga Malaysia yang hanya sewa helikopter. Kementerian Pertahanan MINDEF membuka semula tender bagi perkhidmatan sewaan helikopter bagi penggunaan tentera darat TDM keberikutan kegagalan syarikat membekalkannya. Sekarang ni ada tender baru, nanti kita nilai lah. Tengok apa jenis helikopter, berapa umur helikopter tu, berapa harga sewa dan sebagainya. Berarti bukan second hand lah? No, sebab satu-satu jangka hayat helikopter tu panjang. Oleh kerana ni nak sewa saja, tentunya tak mudah untuk dapat yang baru. Memang sakit hati kami duk cerita benda yang sama. Kita ada dalam Dewan ni bukan nak dengar cerita itu. Banyak masalah rakyat yang kita nak dengar Tan Sri Yang Dipertua. Ini adalah masalah rakyat. Berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Dan sangat penting semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. So ini antara perkembangan terbaru daripada jihad kita serumpun, yang di mana diorang shopping lagi Jet Pejuang selepas Kaan Turki, Rafale Perancis dan juga F-15EX US. Kini diorang shopping satu lagi jet, iaitu jet J-10 China. Jet itu sebanyak 42 buah bernilai $9 bilion, dan ini sebahagian daripada rancangan 25 tahun pemodenan tentera Indonesia yang dirancang daripada 2020 sampai 2045 lah. Rancangan tu melibatkan rancangan pemodenan sebanyak $125 bilion. Dan kebanyakan penganalisis pertahanan mendapati bahawa tujuan Indonesia beli jet ni adalah nak mengurangkan kesan geopolitik lah. Sebab sekarang ni geopolitik korang tahu kan, US gaduh dengan China, US gaduh dengan Rusia. So Indonesia rasa diorang perlu dapatkan jet-jet ni daripada pelbagai negara supaya diorang tidak terjejas dengan sekatan mana-mana negara. So sekurang-kurangnya kalau ada sekatan daripada mana-mana negara,
jet tempur Indonesia tu masih berfungsi. Sebab diorang ada jet daripada Rusia, diorang ada jet daripada US, diorang ada jet daripada Perancis dan Turki, dan terbaru jet daripada China. Okay. Dikabarkan juga tujuan pembelian jet daripada China ni adalah untuk Indonesia sebenarnya diorang nak start rapatkan hubungan diorang dengan Beijing. Dan ini antara cara terbaik lah. Selain daripada dapatkan secara ekonomi, diorang pun nak rapatkan secara pertahanan juga. So, kalau dari segi logistiknya, kita harap Indonesia dapat kendalikan dengan baik sebab bukan senang nak mengendalikan beberapa negara punya jet, aset yang setiap sistem diorang berbeza, setiap komponen alat ganti, maintenance dia berbeza. So, aku harap Indonesia tidak mess up lah dalam benda ni. Yes, di atas kertas nampak best. Macam, mereka dapat 7 buat jet berbeza, negara berbeza, maksudnya tak ada siapa boleh sekat diorang. So, kalau China sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau Rusia sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau US sekat diorang, China dengan Rusia ada. Tetapi, dari segi logistik, logistik tu is gonna be nightmare lah kalau tak pandai handle dengan betul. Sebab, macam saya cakap tadi, setiap jet ni jenis dia berbeza, cara maintenance dia berbeza, alat ganti dia berbeza. So, it's gonna be a nightmare kalau tidak pandai handle. Tapi kalau betul dapat handle, it's gonna be a solid air force untuk Indonesia. So, kita doakan baik-baik untuk Indonesia. 5 negara dengan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Hari ni jom kita tengok negara manakah yang mempunyai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebelum itu, jom kita pergi ke tempat yang kelima. Di tempat yang kelima adalah negara Vietnam dengan 429 bilion. Negara Vietnam mempunyai ekonomi berdasarkan ekspor yang sangat tinggi. Mereka ekspor pelbagai benda seperti pakaian siap dan juga barangan-barangan elektronik. Di tempat yang keempat, negara dengan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Filipina. Negara Filipina tidak terkecuali seperti negara Vietnam, mempunyai ekonomi ekspor yang sangat tinggi, membolehkan mereka mencapai ekonomi sebesar 437 bilion US dollar. Di tempat yang ketiga, ini negara ni special sikit. Negara Singapura mempunyai ekonomi ketiga terbesar di Asia Tenggara. Negara Singapura mempunyai GDP sebesar 501 bilion. Negara ini ekonominya berasaskan sektor perkhidmatan. Tidak seperti negara-negara lain di dalam list ini. Negara ini berasaskan ekonomi perkhidmatan dengan sektor kewangan merupakan sektor terbesar di dalam ekonomi negara ini. Di tempat yang kedua, negara ini dipanggil sebagai The Detroit of Asia kerana mereka mempunyai kemampuan otomotif yang sangat tinggi. Ini adalah negara Thailand yang mempunyai ekonomi sebesar 514 bilion GDP. Negara ini mempunyai sektor otomotif yang sangat-sangat kompetitif. Di tempat yang pertama, ini merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara dan juga merupakan negara dengan populasi yang paling besar di Asia Tenggara. Negara ini sangat-sangat kaya dengan sumber asli dan juga mempunyai tenaga kerja yang sangat membangun. Negara ini merupakan negara Indonesia yang mempunyai GDP sebesar 1.317 trilion. Yes, trilion guys. Ini juga merupakan negara yang mencapai kedudukan trilion pertama di Asia Tenggara. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya Octaman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya. Anggapan bahwa Indonesia tak mampu membeli kini terpatahkan. Indonesia tidak hanya mampu membeli, tetapi juga mulai memproduksi sendiri. Kekuatan militernya terus tumbuh pesat, menjadi bukti nyata kemajuan dan kemandirian bangsa di mata dunia.